Sebagai pengenalan, tugasan ini memfokuskan kepada perbincangan kritis mengenai isu keruntuhan akhlak dalam kalangan murid dan hubung kaitnya dengan konsep kemenjadian murid. Selaras dengan kerangka pendidikan Islam Madani, pembangunan instrumen pentaksiran kini beralih daripada sekadar hafalan semata-mata kepada penilaian tahap kognitif tinggi yang lebih autentik. Pengajian akhlak dilihat sebagai komponen penting dalam memainkan peranan dalam pembelajaran bilik darjah, membina kurikulum holistik di mana pentaksiran bilik darjah mengesahkan penghayatan adab, tanggungjawab dan pemikiran kritis murid. Melalui perspektif Islam yang syumul, pembentangan ini akan menghuraikan bagaimana cabaran pendidikan semasa seperti pengaruh buli memberi kesan kepada syakhsiah serta cadangan langkah untuk menjamin kemenjadian murid yang seimbang. Pertama sekali, mari kita huraikan apakah itu maksud buli. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, buli merujuk kepada perbuatan tingkah laku agresif sama ada secara fizikal ataupun mental dari sudut psikologi yang dilakukan secara berulang kali terhadap individu yang lain dengan tujuan untuk menyakiti, menindas ataupun menunjukkan kuasa. Statistik SSDM dan KPM menunjukkan peningkatan kes buli di sekolah dengan 7,681 kes dilaporkan pada tahun 2024 berbanding 6,528 kes pada tahun 2023 dan 3,883 kes pada tahun 2022. Setiap tahun, kes buli dijangkakan semakin meningkat dari tahun ke tahun kerana jika ditelusuri berita-berita di sosial media, kita dapat lihat bahawa trend buli di sekolah menengah dan sekolah rendah semakin berleluasa. Baru-baru ini, polis siasat kejadian buli dalam tanda sekolah menengah di Klang. Selain itu, terdapat kes buli sehingga maut di Sabah. Walaupun PDRM dan KPM telah bersinergi dalam membanteras buli, namun kes buli kian hari kian meningkat. Remaja samsing, gadis gangster adalah bukti bahawa kita perlu lebih serius dalam menangani isu buli. Gejala buli dalam kalangan remaja semakin memalukan banyak pihak, terutamanya ibu bapa dan guru. Pertama sekali, mari kita lihat analisis kritis tentang faktor penyumbang kepada kes buli dan implikasi kes buli. Implikasi kes buli membawa kesan yang negatif bukan sahaja kepada pembuli, malah diri, keluarga dan masyarakat. Pembuli akan membentuk personaliti yang agresif manakala mangsa akan merasa rendah diri serta trauma yang berpanjangan. Ini akan merencatkan pembentukan peribadi Muslim yang seimbang dari segi akhlak dan adab. Faktor penyumbang kepada kes buli adalah dua. Yang pertama adalah kelemahan rohani. Kekurangan penghayatan konsep ihsan dalam diri menyebabkan mereka hilang rasa empati terhadap orang lain. Dan yang kedua adalah persekitaran. Pengaruh rakan sebaya dan kurangnya pemantauan terhadap kandungan media sosial yang berunsur keganasan. Seterusnya, kita akan lihat cabaran semasa inovasi Revolution 4.0 dan media digital. Jika dahulu, buli lebih tertumpu kepada buli secara fizikal dan mental, namun seiring dengan perkembangan teknologi masa kini dalam era IR 4.0, wujud pula buli cyber yang berlaku melalui media sosial dan platform digital. Kerana teknologi memudahkan penyebaran fitnah dan penghinaan tanpa sempadan. Yang kedua, normalisasi keganasan. Media digital sering mempaparkan kandungan agresif sebagai hiburan yang mencabar keberkesanan pendidikan akhlak di sekolah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Iman Najihah binti Cik Samsul. Saya akan membentangkan tentang faktor keruntuhan akhlak dalam isu buli. Okey, baik. Kita lihat dalam isu yang pertama, iaitu kelemahan penghayatan nilai akhlak peribadi. Buli ini bermula apabila benteng dalaman seseorang individu itu rapuh. Tanpa nilai murni seperti kasih sayang dan ataupun rahmah, rasa hormat dan jiwa seseorang akan menjadi keras hati. Mereka tidak lagi melihat mangsa sebagai manusia yang perlu dikasihi, tapi sebagai objek untuk dipuaskan nafsu amarahnya. Sebagai contoh yang saya bagi, seorang pelajar ni dia sering melihat keganasan di rumah ataupun di persekitarannya. Jadi dia tak akan rasa, dia tak ada bimbingan moral dan menganggap menyakiti orang lain ini adalah perkara yang biasa, dan menzalimi orang lain ini adalah perkara yang biasa. Seperti huraian ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini menjelaskan, ayat ini bermaksud, dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini menghuraikan tentang intipati ajaran Islam dan kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa rahmat dan kasih sayang. Jadi, jika seorang pelajar itu membuli, mereka telah gagal menghayati tujuan utama agama. Buli ni adalah lawan kepada sifat rahmat, iaitu buli ni membawa kerosakan dan dia akan membawa kepada ketidakamanan persekitaran. Dan kebiasaannya kita melihat buli ini tidak kisahlah antara di sekolah harian biasa, di sekolah rendah ataupun di sekolah asrama. Walaupun dulu kita melihat di sekolah asrama yang banyak kes buli, tapi sekarang walaupun di sekolah harian biasa tetap banyak kes buli. Contohnya saya boleh bagikan kebiasaannya, penghayatan nilai akhlak peribadi kepada murid ni tak ada, sebab kebiasaan yang akan jadi di asrama, dia akan melihat abang-abang sini buat dekat dia, arah dia buat macam-macam, buli dia basuh kain ataupun sebagainya, dan dia akan rasa macam sifat dendam kepada sini itu, dan dia bawalah akhlak itu untuk ke generasi yang seterusnya. Maka dari start situlah pembuli-pembuli ni akan rasa buli ini adalah satu budaya di asrama. Jadi kita perlulah menanam sifat nilai murni pada diri pelajar, terutamanya pelajar-pelajar di asrama, supaya janganlah membawa nilai yang mazmumah, iaitu berdendam terhadap diri seseorang. Kerana jika kita mempunyai sifat berdendam, kita akan melakukan perkara-perkara yang zalim. Okey, baiklah, kita tengok yang kedua, iaitu tekanan dan normalisasi rakan sebaya. Okey, maksudnya ialah keinginan kita untuk terima dalam kumpulan. Sekarang pada usia remaja, murid-murid ni dia cenderung nak mengikut tindakan rakan-rakan. Sebab apa? Sebab apabila perbuatan membuli ni dianggap sebagai trend, iaitu budaya, dia akan menjadi lambang kekuasaan dalam sesebuah kumpulan. Jadi pelajar lain akan turut sertai. Sebab apa? Sebab dia takut dipulaukan oleh pelajar-pelajar yang ada kuasa, pelajar-pelajar yang rasa anggap dia adalah ketua di sekolah itu. Okay, contohnya pelajar yang sebenarnya baik, tapi dia terpaksa mengikut ataupun mengejek, memukul rakan yang lain semata-mata supaya tidak dilabel sebagai penakut oleh rakan-rakannya yang lain. Okey, ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 28, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila.
Okey, maksudnya aduhai, celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si fulan itu menjadi teman akrabku. Ayat ini menegaskan penyesalan di akhirat kelak dalam isu. Okey, ayat ini menjelaskan rintihan penyesalan di akhirat kelak. Dalam isu buli ini, ia memberi amaran supaya pelajar ni bijak memilih kawan. Kawan yang mengajak kepada kezaliman iaitu membuli hanya akan membawa kepada penyesalan yang tidak berkesudahan. Faktor yang seterusnya iaitu faktor yang ketiga iaitu hakisan sifat empati, ketumpulan jiwa. Ketidakupayaan isi ini menceritakan ketidakupayaan merasai kesakitan orang lain. Kita tidak ada dalam situasi orang lain. Kita tidak merasa apa kesakitan orang lain, terutama kepada mangsa buli. Apabila empati ni hilang, pembuli ni tak akan rasa sebersalah bila dia buat salah kepada orang. Bila dia membuli pelajar yang lain, mereka melihat mangsa ni sebagai subjek yang layak dibuli. Sebab ini adalah satu kegagalan dalam melihat kemuliaan insan, iaitu karamah insaniyah. Apa yang saya boleh bagi contoh, pembuli ni dia merakam perbuatan mereka dan memuat naik ke media sosial sambil ketawa, bergelak dengan rakan-rakan yang lain. Tiada langsung sifat empati tanpa memikirkan trauma jangka panjang yang dialami oleh mangsa. Sebenarnya bukanlah mangsa sahaja yang mempunyai trauma jangka panjang, tetapi kawan kepada mangsa buli pun akan menjadi trauma, terutama apabila mangsa buli ini terlibat dengan kes mahkamah. Jika terlibat dengan kes mahkamah, lagi besarlah isu-isu yang akan terbabit. Dan bukanlah mangsa buli, rakan mangsa buli, tapi guru-guru dan sekolah juga akan menjadi tempias kepada kes buli ini. Seperti ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang dihina itu lebih baik dari mereka yang menghina. Dalam ayat ini, Allah melarang keras perbuatan merendah-rendahkan orang lain. Jadi, buli ni sering bermula dengan ejekan, sering bermula daripada ketawakan rakan ataupun dan sebagainya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa kita tak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mangsa yang dibuli mungkin jauh lebih mulia daripada si pembuli itu. Isi yang seterusnya iaitu pengaruh kandungan digital dan media sosial. Bila kita normalisasikan keganasan melalui skrin, contohnya paparan aksi agresif dalam permainan video ataupun media sosial tanpa tapisan, menjadikan perbuatan membuli ini kelihatan seperti seolah-olah hiburan. Ciri anonymity iaitu akaun yang tiada nama di alam cyber pula membuatkan pelajar ni lebih berani melakukan cyberbully. Contohnya, jika kita menggunakan suatu aplikasi iaitu Instagram, kita tidak menggunakan nama sebenar kita, kita tidak menggunakan identiti yang sebenar. Jadi, di situlah pelajar-pelajar sebenarnya lebih berani membuat post kandungan-kandungan ataupun video berkenaan bully di Instagramnya, sebab dia tak tahu orang lain takkan tahu ni akaun siapa. Okey. Dalam surah Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maksudnya apa? Maksud ayat Al-Quran ini dia menceritakan tentang
tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, iaitu Raqib dan Atid. Okey. Ayat ini menerangkan walaupun pembuli ni merasa selamat. Okay, kaitan ayat Al-Quran ini dengan pembuli yang merasa selamat di media sosial sebab apa? Sebab walaupun pembuli ni dirasa selamat di sebelah skrin ataupun difikir tiada guru yang nampak dia buat cyberbully dalam Instagram itu, setiap perkataan dan tindakan mereka tetap dicatat. Tidak ada istilah saja-saja ataupun gurauan jika ia dapat menyakitkan orang lain. Seterusnya, kita masuk pula kepada solusi inovatif dan praktikal dari perspektif Islam syumul. Yang pertama, pemantapan PBD. Guru tidak hanya menilai kertas jawapan semata-mata, namun guru perlulah menilai dari segi tingkah laku murid tersebut melalui instrumen pentaksiran yang memfokuskan tahap kognitif tinggi, iaitu seperti kebat dan adab mereka. Pentaksiran dalam bilik darjah tidak seharusnya bersifat kaku, namun guru perlulah menilai murid secara berterusan melalui pemerhatian terhadap sahsiah mereka dan penyelesaian masalah seperti kebat. Contohnya, guru menggunakan senarai semak semasa melakukan aktiviti berkumpulan untuk menilai bagaimana murid menghormati pendapat rakan-rakan mereka. Inovasi kedua pula melibatkan pendidikan Islam Madani, di mana fokus utama kita adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal ke dalam subjek sedia ada. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan murid yang bukan sahaja bijak intelek, malahan mempunyai karamah insaniah, iaitu kemuliaan insan dan maruah diri yang tinggi dalam pergaulan seharian. Sebagai contoh, di dalam subjek pendidikan Islam atau moral, kita tidak hanya belajar secara teori semata-mata, malah melaksanakan simulasi bertemakan indahnya ukhuwah. Melalui aktiviti praktikal ini, murid didedahkan secara langsung tentang cara untuk membantu rakan mereka yang dalam kesusahan, sekaligus menanam sifat ihsan dalam diri mereka agar nilai murni tersebut dapat dipraktikkan secara nyata, bukan sekadar dihafal untuk peperiksaan semata-mata. Inovasi yang terakhir adalah melalui pendekatan dakwah atau mau'izah hasanah. Di bawah inisiatif ini, peranan guru diperkasakan lagi sebagai seorang murabbi, iaitu pendidik jiwa yang melangkaui tugasan menyampaikan silibus akademik semata-mata. Guru berperanan menyentuh hati dan jiwa murid melalui nasihat yang lembut, penuh hikmah dan berkesan. Sebagai contoh, sebelum memulakan sesi akademik secara formal, guru akan meluangkan masa selama 5 minit untuk berkongsi kisah-kisah teladan yang ringkas namun mendalam. Perkongsian ini menyentuh isu-isu kritikal seperti kesan buruk perbuatan membuli serta kepentingan sifat pemaaf, supaya nilai-nilai murni ini dapat meresap, masuk dan sebati ke dalam jiwa murid sebelum mereka memberikan fokus penuhnya kepada sesi pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, kita akan beralih kepada aspek pentaksiran yang sesuai. Pentaksiran bagi topik adab dan isu buli ini tidak lagi bersifat kaku atau sekadar berorientasikan pensel dan kertas. Dalam konteks pendidikan Islam Madani, kita menekankan pentaksiran bilik darjah (PBD) yang lebih bersifat holistik. Guru boleh melakukan penilaian tingkah laku dan adab. Pentaksiran kini beralih daripada sekadar hafalan fakta kepada penilaian tahap kognitif tinggi yang lebih autentik. Guru tidak hanya menilai kertas jawapan, tetapi menilai tingkah laku murid secara langsung. Kita tidak hanya menilai murid melalui apa yang mereka tulis, tetapi melalui apa yang mereka buat. Contohnya, guru akan menggunakan senarai semak atau checklist semasa aktiviti berkumpulan untuk memerhatikan bagaimana murid berkomunikasi dengan rakan. Adakah mereka mengamalkan sifat ihsan dan ukhuwah? Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak semasa aktiviti kumpulan dilakukan di dalam kelas. Sebagai contoh,
guru menilai bagaimana murid menghormati pendapat rakan-rakan semasa berbincang. Yang ketiga, guru juga boleh membuat pemerhatian syahsiah secara berterusan. Pentadsiran tidak seharusnya bersifat kaku. Guru perlu menilai murid secara berterusan melalui pemerhatian terhadap syahsiah, adab, tanggungjawab serta kebolehan mereka dalam menyelesaikan masalah. Tahap kefahaman murid dalam topik ini diukur melalui perubahan tingkah laku. Jika sebelum ini ada kecenderungan untuk membuli, keberkesanan pembelajaran bilik darjah dilihat apabila murid mula menunjukkan sifat empati dan ihsan dan hormat kepada maruah diri dan rakan-rakan. Seterusnya, guru juga boleh menjalankan simulasi nilai murni kerana murid boleh diuji melalui simulasi seperti tema indahnya akhlak untuk memupuk dan menilai sifat ihsan dalam diri mereka. Akhir sekali, menerapkan aplikasi KBAT dalam adab. Pentadsiran difokuskan kepada tahap kognitif tinggi dan pemikiran kritis murid dalam menghayati adab dan tanggungjawab. Kita juga boleh menerapkan elemen KBAT dalam pentadsiran. Murid mungkin diberikan situasi atau simulasi konflik dan kita menilai bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan prinsip Islam seperti tabayun. Contohnya, guru boleh memberikan soalan sekiranya kita dilantik sebagai seorang guru besar dan kes buli semakin berleluasa dalam sekolah kita, apa yang perlu kita buat? Atau jika kita melihat rakan kita dibuli, apakah tindakan yang sewajarnya diambil? Jadi, kesimpulan dan refleksi yang boleh saya buat berdasarkan isu buli ini, yang pertama iaitu buli ini bukan sekadar disiplin. Kita tidak boleh melihat buli ini hanyalah sebagai pelanggaran peraturan sekolah yang boleh kita selesaikan dengan hukuman rotan ataupun gantung sekolah saja. Tapi hukuman ini mungkin menghentikan perbuatan buat sementara. Tetapi hanya pendidikan jiwa yang mampu mengubah syahsiah selamanya. Contohnya, jika sekolah tu hanya menghukum tanpa memupuk kesedaran sivik, pelajar tersebut mungkin akan membuli semula di tempat lain ataupun pada masa hadapan. Maka, pendidikan akhlak inilah yang penting untuk guru-guru mengajar kepada anak murid untuk beramal dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan supaya akhlak ini dapat mendidik dalam jiwa seseorang murid, dalam jiwa seorang murid itu. Yang kedua iaitu seruan bertindak. Tanggungjawab membanteras buli terletak di bahu semua guru, semua ibu bapa dan murid itu sendiri. Setiap murid adalah amanah. Kita sebagai guru mestilah memastikan sekolah ni menjadi tempat yang selamat untuk menuntut ilmu, bukan medan ketakutan. Kerana pada waktu kini, sekolah ni sudah menjadi tempat yang tidak selamat untuk pelajar. Sedangkan sebelum-sebelum ini, orang kata sekolah ini tempat yang selamat untuk murid-murid. Dalam jangka masa yang pendek ini, banyak kes-kes yang buli di sekolah. Contohnya membunuh dalam tandas, membuli mental kawan-kawan, membuli di dalam media sosial dan sebagainya. Jadi kita tak naklah hidupkan persekitaran sekolah ini akan ditakuti oleh pelajar-pelajar yang introvert, pelajar-pelajar yang tidak banyak bercakap, sebab kebiasaannya pelajar-pelajar yang introvert inilah akan pelajar-pelajar introvert inilah akan merupakan pelajar-pelajar introvert inilah yang menjadi mangsa utama kepada pembuli-pembuli ini untuk dia nak attack pelajar tersebut untuk membuli pelajar itu. Contohnya, pelajar yang melihat kes buli tidak boleh berdiam diri. Mereka perlu mempunyai keberanian moral untuk kita melaporkan atau membantu mangsa, kerana diam terhadap kezaliman adalah salah satu bentuk sokongan kepada pembuli.
Kerana di dalam hadis pun ada menyebut kita wajib mencegah kezaliman. Daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman faqala ar-rajul ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjizuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna dhalika nasruhu rawahu al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah saudaramu sama ada dia seorang yang melakukan kezaliman ataupun orang yang dizalimi. Seseorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, saya faham untuk membantunya jika dia dizalimi. Namun, bagaimanakah cara saya membantunya jika dia seorang yang melakukan kezaliman? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menghalangnya atau mencegahnya daripada melakukan kezaliman. Maka sesungguhnya itulah cara kamu membantunya. Hadis ini dia nak ceritakan wajib kita mencegah kezaliman dan kita kena membantu juga orang yang dizalimi. Oleh itu, kita ni perlulah hayati bahawa ilmu ni tanpa adab adalah sia-sia. Seperti kata-kata hikmah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu ni tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Seorang pelajar ni walaupun dia bijak sekalipun, tapi dia tidak ada adab, dia akan membawa kepada kerosakan. Manakala pelajar yang berilmu dan berakhlak akan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Matlamat kita bukanlah sekadar melahirkan orang yang pelajar yang penuh ilmu, tapi matlamat kita juga nak melahirkan pelajar hati yang penuh cahaya. Saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.